Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 6 hari bulan 3 2026. Pandak masih menunggu cat untuk kolam kat dalam tu, kolam bilik air tu tak sampai lagi. TikTok ni stuck pula, tak jalan. Lepas saudara tu pandak kemas-kemas lah. Lagi 2 minggu nak raya. Ni pandak kemas-kemas sikit lah. Pasal ni pandak ketepikan betul-betul. Ada belen pasir, ada belen simen tu. Pandak dah ketepikan, ada belen tak habis. Pandak bancurkan sikit lah simen ni. Ada dengan pasir baki tu. Pandak nak tambak kat sini. Selalu ni tak tutup ni. Berapa yang dapat lah Kang. Lepas raya lah baru pandak order simen, order pasir simen lagi kot, untuk siapkan kita punya kerja-kerja yang ditangguh ni, insyaAllah. Okey, doakan pandak sihat. Doakan pandak sihat. Doakan Wan juga sihat. Mana Mandak tadi? Mandak ada ni. Assalamualaikum Mandak. Apa dia buat kat celah tu? Orang ngemas tu. Okey. Moga-moga keluarga kita semua, sahabat-sahabat kita semua dimudahkan Allah segala urusan, sihat tubuh badan, mudah rezeki, mudah beramal insya-Allah. Assalamualaikum semua, sayang semua. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Hari ini 7 hari bulan 3 2026. Pandak baru keluar pagi ni ke bawah, ke laman bawah. Tengok ada pula yang meraihkan tanah peninggalan atuk ni. Tengoklah tu. Nampak tak? Belum nampak lagi ke? Nak zoom Dah hilang? Nampak tak? Habis pokok-pokok nangka. Tak sempat nak makan, tak sempat nak tu. Pompong dikerjakannya. Yelah apa nak buat kan? Tanah dia pun dah tak ada nak duduk. Rumah-rumah dah keluar. Okey. Mandak dah turun menyapu dah. Assalamualaikum Mandak. Okay. Pandak pun nak selesaikan kerja-kerja kat bawah-bawah rumah ni. Barang yang ditunggu belum sampai. Pandak ingat pandak hari ni pandak nak menyangkul kat bawah serambi depan ni.
nak ratakan tanah kat bawah tu. Dan banyak kesan-kesan sarang anak anai. Tu. Nampak tak sarang anai-anai. Okay. InsyaAllah. Doakan Pandak sihat. Doakan Pandak juga sihat. Doakan Wan juga sihat. InsyaAllah. Moga keluarga kita semua sihat. Hendaknya. Buat sahabat-sahabat semua. Selamat puasa semua. Moga sihat semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua.